Hai, Assalamualaikum. Aku Arena. Jadi dalam video kali ni aku nak buat bijak sikit kan. Aku pakai spek. Aku saja jadi pakai spek sebab aku rasa dalam banyak-banyak video aku tak ada lagi video aku yang pakai spek. So aku sebenarnya rabun dan aku rabun jauh dan aku saja nak tunjuk aku pakai spek cik. Supaya aku nak buat bijak dalam video ni. Jadi dalam video kali ni aku nak buat video borak-borak dengan korang. And topik kita pada hari ini ialah is okay not to be okay. Macam nama K-drama kan, tapi bukan. Ini bukan K-drama, ini adalah kebanyakannya adalah experience aku sendiri. Dan aku rasa kalau dia related dengan korang, maybe dia boleh tolong korang hadapi masa-masa yang korang dalam kesedihan ataupun stuck dalam kesedihan. Stuck dalam kesedihan lah. So, aku pernah berada di titik terendah banyak kali sebenarnya. Daripada zaman sekolah lagi, sejak aku sakit. Nanti aku tunjuk kat korang video di mana aku tengah rakam video, aku akan konten tapi aku menangis tiba-tiba sebab aku rasa aku memang at my lowest masa tu. Nanti aku masukkan, kalau ada lagi lah klip tu, aku masukkan. Ding! Okay. So sebenarnya korang pernah dengar tak yang ayat siapa tengok Dead Poet Society yang cikgu dia tu kan dia pernah, lakon cikgu dia tu kan pernah bagi tahu is if you're that depressed, reach out to someone. Dalam interview dia dengan siapa tak aku tak ingat. Sebenarnya apa kata-kata dia tu sebenarnya betul. If you're that depressed, if you need help, don't be shy or don't be ashamed to ask for help. Because if korang terlalu fikirkan apa orang kata, korang end up makan diri sendiri and end up korang sakitkan diri sendiri. So, it's okay not to be okay. It's okay to reach for help. Korang tak terkuras sikit pun harga diri korang kalau korang reach for help. Malahan, korang akan dapat berani sebab korang berani untuk tak semua orang berani untuk reach for help. So, bila korang jadi orang yang reach for help, korang at the same time melawan stigma dan stigma aku orang panggil. No, aku rasa ayat tu betul. Korang melawan stigma lah kan. Stigma di mana orang-orang luar kata orang mental health ni lemah. Sebenarnya kita adalah orang yang kuat sebab kita berani untuk mengeluarkan apa yang kita rasa dan berani untuk terus hidup. Walaupun keadaan kadang-kadang sukar untuk kita terus hidup, tapi kita tetap cuba untuk terus hidup dan kadang-kadang ada setengah yang berjaya dan ada setengah yang lama. Sebenarnya dia macam ni tau. Dia esok tu masih ada untuk kita. So kalau korang rasa korang tersekat di loop yang sama, di lingkungan yang sama, di macam hari-hari yang sama, and korang tertanya-tanya, when will this get better? Just trust me that things will get better. Walaupun bukan sekarang, maybe bukan esok, maybe bukan lusa, tapi one day things will get better. So just trust in, kalau orang Islam, just trust in Allah's plan. Sebab plan dia tu lagi bagus daripada plan kita, and dia punya tahu apa yang terbaik untuk kita. And kalau agama lain pun aku yakin tak ada agama yang suruh kita mengkhianati dan menganiaya diri sendiri. Semua agama menyuruh kita untuk terus hidup dan terus kuat. And mengakhiri segala-galanya bukan jalan penyelesaian. Dia hanyalah temporary, dia hanyalah permanent solution to temporary problem. Ayat tu aku dapat daripada cikgu Dead Poet Society tu juga. Dia masa dia interview tu, aku tak tengok Dead Poet Society, tapi interview cikgu tu aku tengok. Macam ada orang tadi lalu.
Aku malu sebenarnya buat video depan family aku. Aku masih malu sebab aku masih baru-baru buat video kan. So macam aku malu-malu sikit nak buat video kalau ada family aku. So yeah, kita di mana tadi? Okay, yes. If you that depressed, please reach out to someone. Please reach out for help and yeah, sayangi diri korang. Be kind to others and especially yourself. Okay? And untuk orang sekeliling, kalau korang ada family, ada kawan atau ada kenalan yang struggle, yang tengah battle dengan diri diorang sendiri, please be kind. Okay? Kalau korang tak ada benda nak cakap, kalau korang macam, kalau mulut tu macam tak ada benda baik nak keluarkan, diam je. Okay? Jadi je pendengar yang baik. Kadang-kadang orang macam ni, diorang bukan nak nasihat sangat pun. Diorang nak ada orang dengar diorang. Diorang nak rasa yang diorang tu wujud. So, yeah. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam je. Jangan mengeruhkan keadaan. Diorang dah ada masalah diorang. Jangan tambahkan lagi masalah diorang. Okay? So, aku rasa itu je daripada aku. Thank you so much sebab klik video ni dan dengar aku bercakap. Jangan lupa like, subscribe, komen dan like dan share supaya aku lebih termotivasi untuk buat lebih banyak video untuk korang. Dan kalau ada rezeki aku buat video lagi. Kita jumpa di next video, okay? Bye bye. Assalamualaikum.